Okey, nanti saya share. Okay, jom kita tengok balik. Kita dah hafal 3. Kita ingat dan ingat kedudukan dia. Ayat pertamanya dimulai dengan Tabarakallazi. Kita ingat, bayangkan dekat minda dia habis dekat hujung baris. Lepas tu ayat kedua, Allazi khalaqal mauta. Itu permulaan ayatnya yang kita kena ingat. Dan kita kena ingat bayangkan dia habis dekat hujung baris yang kedua. Dan kita ingat ayat yang ketiga dimulakan dengan Al-Lazi juga, tapi itu kita kaitkan ni ayat kedua dengan ketiga, kaitannya apa? Dimulakan dengan perkataan yang sama, Al-Lazi juga. Cuma dia Al-Lazi khalaqa sab'a, 7, sab'a samawatin tibaqa, berlapis-lapis. Lepas tu ayat keempat, kita kena ingat dia dimulai dengan summa, perkataan summarji'il basara. Sebenarnya summa tu dikaitkan juga dengan ayat ketiga sebab ada bukan summa, irji'i. Irji'i tu kita kaitkan juga dengan ayat ketiga sebab ada perkataan farji'il basara, itu hujung ayat 3. Ayat keempat kita kaitkan juga, kita ingat dia ada irji'i juga. Summarji'il. Itu kita kaitkan 3 dengan 4. Summarji'il basara karrataini. Itu ayat keempat. Dan ayat kelima memang totally tak ada kaitan. Walaqad, dimulakan dengan walaqad zayyannas sama'ad dunya. Okey, kita baca ramai-ramai, kita tengok dulu 5 ayat pertama. Sebut dia ayat 1, ayat 2 macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Ayat 1. Ayat 1. Ramai-ramai. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat 2. Ayat Ayat 2. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Ingat ayat ketiga dimulakan dengan baris baru di baris ketiga. Ayat 3. Ayat 3. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Ayat 4. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Ayat 5 walaqad. Ayat 5. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Dari segi makna ayat kelima tu, sesungguhnya kami menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang dan kami jadikannya rujuman rejam untuk syaitan. Dan wa'tadna ni kena cek balik. Dan kami bagi mereka azab api neraka. Okey, cuba kita tutup. Kita baca balik. Sedia mula. Ayat 1.
Ayat Ayat 1. Ayat 1. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat 2. Ayat 2. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Ayat 3. Ayat 3. 3. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Ayat 4. Ayat 4. Ayat 4. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Ayat 5. Ayat 5. 5. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Okey, hari ni kita mula masuk ayat ke-6. Okay, semua kita tengok dulu ayat ke-6. Semua orang dah dapat ya kad hafazan tu? Ada yang Dah. Okey, maksudnya ada kotak kat bawah tu, kita tanda kalau dah hafal apa semua, tanda satu-satu. Okey. Ayat, kita masuk ayat ke-6, kita tengok dia mula dengan walillazina kafaru. Dengar saya baca dulu. Ayat 6. Walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam. Dengar lagi sekali, ayat 6 dimulakan dengan walillazina kafaru. Ayat 6, walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam. Ayat 6, walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam. Cuba ramai-ramai ikut ayat 6. Ayat 6. Walillazina kafaru birabbihim azabu jahannam. Ayat 6. Ayat 6. Ayat 6. Walillazina kafaru birabbihim azabu jahannam. Ayat 6. Ayat 6. Walillazina kafaru birabbihim azabu jahannam. Saya rasa kita habiskan sekali terus pun boleh kan? Boleh. Wabi'sal masir. Wabi'sal masir. Dengar saya baca ayat 6. Walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Ramai-ramai ayat 6. Ayat 6. 6. Walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Okey, kita tengok maknanya ayat 6. Dan bagi
orang-orang kafir lah kan, orang-orang yang kufur, ingkar dengan Tuhannya, bagi mereka azab Jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Masa itu tempat tinggal, tempat kembali. Jadi maknanya bagi orang-orang kafir daripada Tuhannya itu, bagi mereka azab Jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ramai-ramai ayat 6. Ayat Ayat 6. 6. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Lagi sekali ayat 6. Ayat Ayat 6. 6. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Okay, dari segi tajwid, walillazi, ingat makhraj zal lidah kena keluar, 2 harakat mad asli, nakafaru 2 harakat mad asli, birab ada sabdu tarik sikit, birab bihim, azza keluar lidah pada zal, jahan ada dengung pada nun sabdu wajibul gunnah, wabi'sal masir kena tebalkan bunyi sad, kalau tak tertukar dengan bunyi sin nanti ya, masir tempat kembali. Ramai-ramai ayat 6. Ayat 6. 6. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Sekali lagi ayat 6. Ayat 6. Ayat 6. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Okey, cuba kita tutup dengan saya baca ayat 6. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Ramai-ramai ayat 6. Ayat 6. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Lagi sekali ayat 6. Ayat Ayat 6. 6. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Cuba baca ayat 5 ramai-ramai. Sedia mula ayat 5. Ayat 5. Ayat 5. وَلَقَدْ وَلَقَدْ زَيَّنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Ayat 4. Ayat 4. 4. ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ. Ayat 3. Ayat 3. Ayat 3. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور. Ayat 2. Ayat 2. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Ayat 1. Ayat Ayat 1.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قدير. Ayat 3. Ayat 3. Ayat 3. Alladzi خلق خلق سبع سبع سماوات سماوات طباقا طباقا ما 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 ترى ترى في في خلق خلق الرحمن الرحمن من من تفاوت تفاوت فارجع فارجع البصر البصر هل هل ترى ترى من 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 فطور. فتور. Ayat 6. ayat 6. Ayat 6. وللذين 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 كفروا 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 بربهم بربهم عذاب عذاب جهنم جهنم وبئس وبئس المصير. 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 Sekali lagi ayat 6. Ayat 6. Ayat 6. وللذين وللذين كفروا كفروا بربهم بربهم عذاب عذاب جهنم جهنم وبئس وبئس المصير. المصير. Okey, itu tadi ayat 6. Kita boleh masuk ayat 7 sekarang ya. Ingat tadi ayat 6 dimulakan dengan walillazina kafaru birabbihim azabu jahannam. Ingat apa perkataan-perkataan di setiap awal ayat tu. Sekali lagi, kalau kata kita tak tengok, ayat 1 dimulakan dengan tabarakal ladzi. Ayat kedua, allazi khalaqa mauta wal hayah. Ayat ketiga, allazi khalaqa sab'a samawat. Ayat 4, summar ji'il basara. Ayat 5, walaqad zayyana as-samaa'a dunya. Ayat 6 mula dia apa? Walillazina kafaru birabbihim. Okey, kita masuk sekarang ayat yang ke-7. Ayat 7 dimulakan dengan iza. Kita ingat dekat kita punya minda, ayat 7 ni di kedudukan dia di awal baris. Ya, di awal baris. Ayat 7, dengan saya baca ayat 7. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Ayat 7. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Ayat 7. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Ramai-ramai ayat 7. Ayat 7. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Sekali lagi ayat 7. Ayat Ayat 7. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Sekali lagi ayat 7. Ayat 7. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Okey, kita tengok maknanya iza ni apabila ulku dicampakkan ke dalamnya, fiha ni dalamnya maksudnya neraka, sami'u laha akan kedengaran di situ, laha tu pada di neraka, syahiqan suara yang mengerikan, wahiyah dan hiya tu refer pada neraka, hiya tu dia ya, tafur sedang menggelegak. Dan bila dicampakkan padanya terdengarlah di situ suara yang mengerikan dan neraka itu menggelegak. Jadi itu dari segi maknanya. Okey, ramai-ramai ayat
7. Ayat Ayat 7. 7. Iza إذا ألقوا ألقوا فيها فيها سمعوا سمعوا لها لها شهيقا شهيقا وهي وهي تفور. تفور. Sekali lagi ayat 7, masih tengok di Quran ayat 7. Ayat Ayat 7. 7. Iza إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Okey, dari segi tajwid, iza keluar lidah ada ombak sebelah hamzah, maksudnya mad jaiz, kena panjang 45 harakat. Ulqu, ingat qu tu jangan baca ulku nanti jadi kaf, dia kena ulqu macam Q kan, ulqu. Fiha ni dua-dua mad asli, dua harakat. Sami'u mad asli 2 harakat. Laha 2 harakat lagi ha. Syahi 2 harakat. Qam baru tadi kita cover idgham bi gunnah, jumpa waw kan, masuk dalam waw dengung 2 harakat. Syahiqan wahiyah, dia macam ya tapi tak ada, walau tak ada titik, ada baris, dia adalah ya. Tafur, fur boleh panjang 2, 4, 6 harakat sebab dia mad arid lis sukun. Okey, kita baca ramai-ramai ayat 7. Ayat Ayat 7. 7. Iza إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. tafur. Sekali lagi ayat 7. Ayat Ayat 7. 7. Iza إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. tafur. Okey. Dah boleh tutup ke? Kita cuba tutup ya. Okey. Dengar saya baca ayat 7. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Okey, cuba ramai-ramai ayat 7. Ayat Ayat 7. 7. Iza إذا ألقوا فيها فيها سمعوا سمعوا لها لها شهيقا شهيقا وهي وهي تفور. تفور. Sekali lagi ayat 7. Ayat Ayat 7. Iza إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. tafur. Ada siapa-siapa nak cuba ayat 7? Ada nak cuba? Sekali lagi saya baca ayat 7. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Ada nak cuba? Saya cuba. Boleh. Siapa dulu? Cik Ismail lah. Aisyah dulu. Okey, sila. Ayat 7. Iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Betul. Ayat 6 tadi apa? Ayat 6. Walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Ramai-ramai ayat 6. Ayat Ayat 6. walillazina وللذين kafaru كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Cik Ismail nak try ayat 6. Ayat 6. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Betul. Kita baca ramai-ramai 6 dengan 7 ya. Ayat 6. Ayat 6. Ayat 6. 6.
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Ayat 7. Ayat 7. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Betul. Cuba ayat 2. Ayat 2. الذي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Betul. Ingat ayat 2 tu dia mula dengan awal baris. Sekarang kita dah nampak ayat 2 dengan ayat 7 dimulakan di awal baris. Okey, kita masuk ayat ke-8. Ayat ke-8 dia kita boleh kaitkan dengan ayat 7 pada perkataan ulku. Ulku tu maksudnya campak. Jadi ayat ke-8 ada ulqiyah. Jadi ingat 7 dengan 8 boleh dikaitkan dengan perkataan campak. Ulku, ulqiyah. Tapi mula dia lain. Ayat 8 dimulakan dengan takad. Dengar saya baca. Kita nak berhenti dekat ghaiz ni ya. Ayat 8. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Ayat 8. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Ayat 8. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Ramai-ramai. Ayat 8. Ayat 8. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Sekali lagi ayat 8. Ayat 8. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Ayat 8. Ayat 8. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Okey. Dari segi makna ayat 8 tu takadu hampir-hampir sahaja tamayyazu terpecah berkecai neraka tu kerana marah. Ghaiz tu marah terhadap orang kafir. Kita hampir-hampir terpecah neraka itu kerana sangat marah terhadap orang kafir. Ramai-ramai ayat 8. Ayat 8. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Ayat 8. Ayat 8. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Kita sambung ya. Ayat 8. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Ayat 8. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Ayat 8. Tengok Quran lagi. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Okay, ramai-ramai. Ayat 8. Ayat 8. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Ayat 8. Ayat 8. كلما ألقي
ألقي فيها فيها فوج فوج سألهم سألهم خزنتها خزنتها ألم ألم يأتكم يأتكم نذير. نذير. Cuba kita gabung daripada takadu ayat 8 berhenti dekat Ghais, lepas tu sambung kulama ya. Dengar saya baca ayat 8. Takadu tamayyazu minal ghaiz كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Ramai-ramai tengok lagi ayat 8. Ayat Apa? 8. Takadu Takadu tamayyazu tamayyazu minal minal ghaiz ghaiz كلما كلما ألقي ألقي فيها فيها فوج فوج سألهم سألهم خزنتها خزنتها ألم ألم يأتكم يأتكم نذير. نذير. Nazir. Sekali lagi ayat 8. Ayat Ayat 8. 8. Takadu Takadu تكاد tamayyazu تميز minal من ghaiz الغيظ كلما كلما ألقي ألقي فيها فيها فوج فوج سألهم سألهم خزنتها خزنتها ألم ألم يأتكم يأتكم Ya'tikum نذير. نذير. Maknanya tadi kita dah tahu hampir-hampir berkecai neraka itu kerana marah, dan kita sambung sekarang maknanya kullama setiap kali al-ulqiya dicampakkan fiha ke dalamnya sekumpulan, faujun ni sekumpulan orang-orang kafir bertanya kepada mereka, khazanatuha ni penjaga neraka, alam tidakkah datang kepada kamu dahulu nazir ni yang memberi peringatan, seorang yang amaran, seorang yang memberi amaran. Jadi setiap kali dicampakkan ke dalam neraka itu sekumpulan orang-orang kafir, ditanyakan kepada mereka, penjaga neraka, tidakkah datang kepada kamu dahulu orang yang memberi amaran. Kita baca ramai-ramai ayat 8. Ayat Ayat 8. 8. Takadu Takadu tamayyazu tamayyazu minal minal ghaiz كلما كلما ألقي ألقي فيها فيها فوج فوج سألهم سألهم خزنتها خزنتها ألم ألم يأتكم يأتكم نذير. نذير. Sekali lagi ayat 8. Ayat Ayat 8. 8. Takadu Takadu تكاد tamayyazu تميز minal من ghaiz الغيظ كلما كلما ألقي ألقي فيها فيها فوج فوج سألهم سألهم خزنتها خزنتها لم ألم يأتكم يأتكم نذير. نذير. Kalau kata kita tak cukup nafas, jenis yang nafas pendek, kita dah berhenti dekat ghaiz sekali kan. Kalau yang panjang ni tak cukup, kita boleh berhenti lagi dekat khazanatuha, bertanya penjaga neraka. Lepas tu sambung alam ya'tikum nazir. Okay. Sekali lagi ramai-ramai ayat 8. Ayat Ayat 8. 8. Takadu Takadu tamayyazu tamayyazu minal minal ghaiz ghaiz كلما كلما ألقي ألقي فيها فيها فوج فوج سألهم سألهم خزنتها خزنتها ألم ألم يأتكم يأتكم نذير. نذير. Kita tengok tajwidnya, taka dua harakat mad asli, tamayyazu minal ghaiz. Ghaiz ni boleh panjang 246 sebab dia mad lin. Kullama panjang 45 sebab mad jaiz, ombak sebelah ada hamzah. Ulqi, qi jangan ki,
ulqiya fiha dua-dua faujun dengung sini sebab tanwin jumpa sin ifat hakiki sa'alahum kha itu huruf kha kena ada kha dia tu tu paling baik khazanatuha 4-5 lagi pada ha jumpa hamzah alam ya'tikum nazir zal keluar lidah boleh panjang sampai 6 2 4 6 sekali lagi ramai-ramai ayat 8 Ayat Ayat 8. 8. Takadu takadu tamayyazu tamayyazu minal minal ghayz. ghaiz kullama ulqiya Ulqiya fiha fiha fawjun faujun sa'alahum sa'alahum khazanatuha khazanatuha alam alam ya'tikum ya'tikum nadhir. nadhir. Okay. Kalau nak berhenti dekat khazanatuha, kita tak perlu baca sampai 4 harakat. Kita baca 2 je. Khazanatuha. Sebab syarat baca 4 tu bila dia jumpa hamzah. Kalau berhenti, dia tak jumpa hamzah, baca 2 je. Lepas tu sambung alam ya'tikum nadhir. Lagi sekali, ayat 8. Ayat 8. Takadu tamayyazu tamayyazu minal minal ghaiz. ghayz. كلما كلما ألقي ألقي فيها فيها فوج فوج سألهم سألهم خزنتها خزنتها ألم ألم يأتكم يأتكم نذير. نذير. Ingat nazir tu dia dah habis di hujung baris ya. Tadi mulanya kat hujung baris atas, lepas tu habisnya dekat hujung baris bawah. Kita tutup, kita cuba baca ayat 8. Dengar saya baca dulu. Ayat 8. Takadu tamayyazu minal ghaiz. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Ramai-ramai ayat 8. Ayat 8. Takadu tamayyazu minal ghaiz. كلما كلما ألقي ألقي فيها فيها فوج فوج سألهم سألهم خزنتها خزنتها ألم ألم يأتكم يأتكم نذير. نذير. Ramai-ramai ayat 8. Ayat Ayat 8. 8. Takadu تكاد تميز تميز من من الغيظ. الغيظ كلما كلما ألقي ألقي فيها فيها فوج فوج سألهم سألهم خزنتها خزنتها ألم ألم يأتكم يأتكم نذير. نذير. Dia mula dengan takadu tamayyazu minal ghaiz. Ada siapa-siapa nak cuba? Panjang juga ayat 8 dia. Sebaris lebih sikit. Ada yang nak cuba? Tak ada. Okey. Saya cuba. Boleh, sila. Boleh cuba Cik Ismail. Ayat 8. Ayat 8. Takadu tamayyazu minal ghaiz. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Betul. Ramai-ramai ayat 8. Ayat Ayat 8. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Okay. Ayat 8 dimulakan dengan takadu tamayyazu minal ghaiz. Ayat 7 dimulakan dengan idza
ulku. Ulku. Ayat 7. Betul. Idza ulku fiha sami'u laha. Dia di awal baris kat mula-mula tadi. Ayat 6. Walillazina kafaru bi rabbihim. Cuba kita baca ayat 7. Ayat 7. Idza إذا ألقوا ulqu فيها fiha sami'u سمعوا laha لها syahiqan شهيقا wa وهي hiya tafur. تفور. Ayat 6. Ayat 6. وللذين وللذين كفروا كفروا بربهم بربهم عذاب عذاب جهنم جهنم وبئس المصير. جهنم وبئس المصير. Kalau nak berhenti boleh juga. Jahannam wabi'sal masir. Okey, ramai-ramai lagi sekali. Ayat 6. آيات Ayat 6 6. وللذين كفروا بربهم بربهم عذاب عذاب جهنم جهنم وبئس وبئس المصير. المصير. Ayat 7. آيات 7 إذا إذا ألقوا ألقوا فيها فيها سمعوا سمعوا لها لها شهيقا شهيقا وهي تفور. Ayat 8. آيات ayat 8 8. تكاد تكاد تميز تميز من من الغيظ الغيظ كلما كلما ألقي ألقي فيها فيها فوج سمعوا لها سألهم. شهيقا. Cik Ismail ada tertinggal tu ke? Baik semula. Ayat 8. Ayat آيات 8. 8 تكاد تكاد تميز من تميز الغيظ كلما 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 ألقي ألقي فيها فيها فوج فوج سألهم سألهم خزنتها خزنتها ألم ألم يأتكم يأتكم نذير. نذير. Ini kalau kita boleh kaitkan dengan makna lagi senang hafal lah kan. Takadu hampir terpecah tamayazu minal ghai sebab marah sangatlah neraka tu. Kullama setiap kali ulqiya fiha dicampakkan ke dalamnya faujun sekumpulan orang kafir sa'alahum soal ditanyakan khazanatuha penjaga neraka. Alam ya'tikum nazir. Tak datang ke dulu orang yang beri amaran? Sekali lagi ayat 8. ayat آيات 8. 8 تكاد تكاد تميز تميز من من الغيظ الغيظ كلما كلما ألقي ألقي فيها فيها فوج فوج سألهم سألهم خزنتها خزنتها ألم ألم يأتكم يأتكم نذير. نذير. Ayat 7. ayat 7. إذا إذا ألقوا ألقوا فيها سمعوا سمعوا لها لها شهيقا شهيقا وهي وهي تفور. تفور. Ayat 6. ayat آيات 6 وللذين وللذين كفروا كفروا بربهم بربهم عذاب عذاب جهنم جهنم وبئس وبئس المصير. المصير. Okey. Itu dia ayat 6. Walillazina kafaru. Ayat 7 dengan ayat 8 dikaitkan dengan perkataan ulku. Ayat 7 iza ulku fiha. Ayat 8 kullama ulqiya fiha. Boleh kaitkan balik. Okey, sekarang kita dah hafal 8 ayat. Ayat 9 dengan 10 sebenarnya berkaitan sebab bila malaikat penjaga neraka tu tanya, ayat 9 dengan ayat 10 ni excuses, alasan daripada orang-orang kafir. Dia jawab pertanyaan malaikat. Saya rasa kalau nak cover hari ni panjang tak Nak cover hari ni ke lain kali? Malaysia. Kali boleh je Ustazah.
Lain kali boleh ni. Okey, kalau kata lain kali boleh memang elok lain kali sebab dia berkaitan jawapan-jawapan tu. 9 dengan 10. Qalu. Okay. Berkata dia orang jawab. Okey, kita berlatih 1 hingga 8 ya. Cuba sebutkan dulu perkataan-perkataan di setiap awal ayat ya. Ayat 1 mulanya dengan perkataan Tabarakallazi, kedudukannya di awal baris. Ayat kedua dimulakan dengan Allazi khalaqal mauta. Mauta dulu. Dan dia berkait dengan ayat ketiga, kedudukannya di awal Allazi khalaqa sab'a. Ingat sab'a tu 7. Sab'a samawatin tibaqa. Ayat keempat berkait dengan ayat ketiga pada perkataan irji'i, summarji'i. Tadi ayat ketiga pun ada summarji'il, irji'il basara kan. Ayat keempat summarji'il basara karrataini. Itu kaitan dia. Ayat kelima memang totally lain, dimulakan dengan perkataan walaqad zayyana sama. Ingat walaqad zayyana sama. Kedudukan dia kat mana? Walaqad ni tadi yang di awal baris kan? Ayat kelima. Lepas tu ayat keenam walillazina kafaru bi rabbihim. Ayat ketujuh iza. Mulakan dengan iza. Iza ulqu fiha. Dicampakkan. Iza ulqu fiha. Dan ayat ke-8 berkait dengan ayat ke-7 pada perkataan ulku tu tadi. Cuma dia disebut dengan ulqiyah. Tu dia punya nahu lah kan, lain-lain sikit tu. Satu campak, satu dicampak. Yang ayat 8-nya takadu. Dimulakan dengan takadu tamayyazu minal ghaiz. Ingat takadu maksudnya hampir berkecai neraka tu. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Itu perkataan-perkataan di awal ayat. Okey, cuba kita baca sekarang 1 hingga 8 setiap satu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Ayat 1. Tabarakalladzi biyadihi الملك وهو على كل شيء قدير. Ayat 2. Ayat Ayat 2. 2. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Ayat 3. Ayat 3. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Ayat 4. Ayat 4. 4. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهي حسير. وهي حسير. Betul. Ayat 5. Ayat 5. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Ayat 6. Ayat 6. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Ayat 7. Ayat 7. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Tafur tu apa? Menggelegak. Ayat 8. Ayat 8.
تكاد تميز من الغيظ كلما كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم ألم يأتكم يأتكم نذير. نذير. Ayat 6. Ayat 6. وللذين الذين كفروا كفروا بربهم بربهم عذاب عذاب جهنم جهنم وبئس وبئس المصير. المصير. Ayat 4. Ayat 4. ثم ثم ارجع ارجع البصر البصر هل كرتين ينقلب إليك إليك البصر البصر خاسئا خاسئا وهي وهي حسير. حسير. Ayat 2. Ayat 2. الذي الذي خلق خلق الموت الموت والحياة والحياة ليبلوكم ليبلوكم أيكم أيكم أحسن أحسن عملا عملا وهو وهو العزيز العزيز الغفور. الغفور. Ayat 1. Ayat 1. تبارك تبارك الذي الذي بيده بيده الملك الملك وهو وهو على على كل كل شيء شيء قدير. قدير. Ayat 3. Ayat 3. الذي الذي خلق خلق سبع سبع سماوات سماوات طباقا طباقا ما ما ترى ترى في في خلق خلق الرحمن الرحمن من من تفاوت تفاوت وارجع فارجع البصر هل البصر هل ترى ترى من من فطور. فطور. Ayat 5. Ayat 5. ولقد ولقد زينا زينا السماء السماء الدنيا الدنيا بمصابيح بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوما رجوما للشياطين للشياطين وأعتدنا وأعتدنا لهم لهم عذاب عذاب السعير. السعير. Ayat 7. Ayat 7. إذا إذا ألقوا ألقوا فيها فيها سمعوا سمعوا لها لها شهيقا شهيقا وهي وهي تفور. تفور. Ayat 8. Ayat 8. تكاد تكاد تميز تميز من من الغيظ الغيظ كلما كلما ألقي ألقي فيها فيها فوج فوج سألهم سألهم خزنتها خزنتها ألم ألم يأتكم يأتكم نذير. نذير. Ayat 6. Ayat 6. وللذين وللذين كفروا كفروا بربهم بربهم عذاب عذاب جهنم جهنم وبئس وبئس المصير. المصير. Okey. Sekarang sebelum tutup, apa kata kita baca ayat 1 hingga ayat 8 tanpa sebut ayat 1, ayat 2. Jadi lepas ni kalau solat boleh praktikkan baca 8 ayat pertama surah Al-Mulk dalam solat. Okey, kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك تبارك الذي الذي بيده بيده الملك الملك وهو وهو على على كل كل شيء شيء قدير. قدير الذي الذي خلق خلق الموت الموت والحياة والحياة ليبلوكم ليبلوكم أيكم أيكم أحسن أحسن عملا عملا وهو وهو العزيز العزيز الغفور. الغفور الذي الذي خلق خلق سبع سبع سماوات سماوات طباقا طباقا ما ما ترى في ترى في خلق خلق الرحمن الرحمن من من تفاوت تفاوت
فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ثم ارجع ارجع البصر البصر كرتين كرتين ينقلب ينقلب إليك إليك البصر البصر خاسئا خاسئا وهي 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 حسير حسير ولقد ولقد زينا زينا السماء السماء الدنيا الدنيا بمصابيح بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين للشياطين وأعتدنا وأعتدنا لهم لهم عذاب عذاب السعير السعير وللذين وللذين كفروا كفروا بربهم بربهم عذاب عذاب جهنم جهنم وبئس وبئس المصير المصير إذا إذا ألقوا ألقوا فيها فيها سمعوا سمعوا لها لها شهيقا شهيقا وهي وهي تفور تفور تكاد تكاد تميز تميز من من الغيظ الغيظ كلما كلما ألقي ألقي فيها فوج فيها فوج ألقي سألهم فيها فوج خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Jadi itu dia, Alhamdulillah kita dah hafal 8